Orang lagi nak dekat dengan kau. Orang lagi nak kawan dengan kau. Sebab apa? Sebab kau ada value. Kau ada nilai. Kau pernah tak rasa macam diri kau ni macam kena tinggal, tak ada orang nak kawan dengan kau? Kau pernah tak rasa macam tu? Dia sebenarnya macam ni tau. Cuba kau check diri kau balik. Kalau diri kau ni ada value, ada nilai, orang takkan mudah-mudah tinggalkan kau sebenarnya. Orang lagi nak dekat dengan kau. Orang lagi nak kawan dengan kau. Sebab apa? Sebab kau ada value. Kau ada nilai. Kalau kau ni kosong, tak ada apa-apa kan, tak ada value, so orang memang akan jauh daripada kau lah. Orang takkan kawan dengan kau. Sebab tu kau kena every single day kau kena upgrade value diri kau. Dan tak kisahlah dari segi knowledge kau ke, financial kau, physical kau, semua kau kena upgrade. Biar diri kau ni ada nilai. So bila kau ada nilai, kau ada value, orang suka kawan dengan kau. Orang lagi nak dekat dengan kau. Kau pernah dengar orang yang banyak value kat diri dia kena tinggal? Jarang kita dengar kan. Kalau orang tu tinggalkan pun dia rugi. Sebab dia tinggalkan orang yang ada value. Sebab tu kita kena always upgrade diri kita ni di setiap penjuru hidup. Kan? Supaya kita sukses setiap penjuru hidup. So, bila kita ada nilai, kita ada value, barulah kita boleh bagi dekat orang. Dan orang pun nak berkawan dengan kita. Okay? InsyaAllah.